Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salah sejahtera, berjumpa kita semula di tutorial kali ini. Kali ini saya akan menerangkan mengenai penggunaan dua solid editing, iaitu fillet edge dan juga chamfer edge. Kedua-dua digunakan untuk dibucu ataupun di bahagian sisi bongkah-bongkah. Untuk memudahkan kita mulakan dulu dengan penggunaan fillet. Saya bina dahulu sebuah kotak. Dan bahagian depan ni saya hendakkan ianya menjadi satu fillet. Saya klik pada butang fillet, pilih di sebelah sini bahagian command select and edge. Jadi kita select lah. Yang kita nak lengkungkan. Kemudian kita radius R, enter. Kita typekan radius, saya katakan 10 di sebelah bawah ni, 10. Saya enter dan secara automatik, dan enter lagi sekali lagi, kita dapat lengkungan. Baik, dalam membuat fillet ataupun chamfer, kita boleh buat serentak dalam satu masa. Contohnya, saya undur balik, undo, pilih fillet, bahagian ini, bahagian ini, bahagian ini, bahagian ini, dan membucu. Saya gunakan radius, enter, dan saya masukkan radius, katakan 15, enter. Kemudian enter lagi sekali, enter lagi sekali. Kita dapat bahagian tepi ataupun sisi telah dilengkungkan. Begitu juga dengan chamfer. Saya gunakan kotak juga. Bahagian permukaan depan ni saya nak chamferkan dia, ataupun nak condong sedikit. Pada arahan tersebut, select and edge, kita select dahulu sisi dia yang nak disamferkan, dan select another edge to another system. Kita guna distance teruslah, distance, enter. Baik, distance pertama, daripada sisi ke bawah, berapa jarak dia yang kita nak. Saya katakan 20, saya enter. Manakala distance yang kedua, daripada sisi atau penjuru ke sebelah belakang, katakan situ ialah 50, enter. Ini jarak lebih ke dalam sikit lah. Kemudian saya akan enter sekali, saya dapat perubahan tersebut. Ok, saya tunjuk lagi sekali, undo, undo, chamfer edge, saya pilihkan tepi sisi untuk dicondongkan. Gunakan distance, jarak dia ialah daripada bucu ataupun daripada sisi ke bawah, saya katakan situ ialah 30, enter. Manakala sisi ke atas, saya minta 60, enter. Saya letak langsung, objek tersebut dah nampak gambaran kepada kecondongan dia, dan kita terus enter, dan kita dapat. Untuk memudahkan kerja kita tengok contoh latihan yang boleh di filletkan. Baik, dalam lukisan tersebut, dalam lukisan mesin, penjuru bersudut 90 darjah sukar didapati, tetapi perlu ada satu lengkungan yang dinamakan sebagai fillet. Ambil fillet pertama, ambil fillet, kemudian radius R, titik R, radius, katakan ialah radius 8, enter. Baik, kita select lah yang mana kita nak.
Itu biasanya. Dan kita dapat lengkungan. Enter. Begitu juga yang sebelah mana ya, kita sebelah dalam mana kita nak filletkan juga. Fillet, enter, dapat fillets. Dan di sebelah sini pula saya nak chamferkan distance, enter. Jarak distance tu lebih kurang dalam 30, saya tak 30, enter. Dan yang sebelah belakang tersebut ialah 70. Enter. Dan saya enter sekali. Dah habis menghasilkan fillet, enter. Fillet juga seperti chamfer, boleh dibuat dalam masa yang serentak. Dalam keadaan masa yang serentak, contoh fillet, chamfer, sebelah hadapan saya pilih satu, dua. Distance, enter. Pertama sekali ialah 10, 20, enter, 20. Center yang kedua daripada hadapan penjuru hadapannya ataupun penjuru hadapan ke belakang, iaitu 40, enter. Dan saya enter seterusnya, enter. Sini kalau terlalu besar sangat, 30, terlalu julang. Saya buat contoh 10 sudah. Distance, enter, 10, enter, 10, enter. 10. Terdapat situ. Untuk os tadi kerana terlalu besar, melebihi daripada ketinggian 25. Jadi sini terdapat fillets. Sekian. Saya sudahi dahulu pada kali ini tutorial. Kita berjumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Bye bye.